Berapa sebenarnya gram emas yang sesuai untuk seorang pesara? Ia sebenarnya bergantung kepada perbelanjaan bulanan anda. Jika keperluan anda sekitar RM2,000 hingga RM3,000 sebulan, anda boleh tukarkan dalam bentuk 5 gram emas. Apabila anda melihat simpanan dalam bentuk gram emas, pandangan terhadap kewangan anda akan berubah. Ia bukan lagi soal harga naik atau turun setiap hari, tetapi berapa lama simpanan ini boleh menampung kehidupan anda selepas bersara. 5 gram emas sebulan sama dengan 60 gram emas setahun. Jika anda ada 300 gram emas, itu bersamaan sekitar 5 tahun perbelanjaan selepas bersara. Tetapi jumlah gram emas ini bergantung kepada gaya hidup anda. Jika anda rasa tidak mencukupi, anda boleh letakkan target gram emas yang lebih besar. Pesara sebenarnya tidak memerlukan strategi yang agresif. Yang lebih penting ialah kestabilan dan perlindungan nilai. Sebahagian simpanan boleh kekal dalam tunai untuk memudahkan transaksi. Tetapi sebahagian lagi sebaiknya disimpan dalam bentuk emas supaya kuasa beli tidak terhakis dalam tempoh 10 hingga 20 tahun persaraan. Yang paling penting bukan berapa umur anda ketika bersara, tetapi berapa lama simpanan anda mampu bertahan tanpa perlu bergantung kepada sesiapa. Jika anda rancang persaraan dengan baik, emas boleh menjadi salah satu cara untuk memastikan persaraan anda lebih tenang dan bermaruah. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Bagi ingin mulakan simpanan emas bersama Republic Gold atau ingin alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas sebagai persaraan, boleh klik di bawah saya atau hubungi saya, insyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.